Yeah! Kita naik ranking FIFA tu. Apa benda ni weh? Okay, Harimau Melaya baru saja mengalahkan Palestin 1-0 dan sejujurnya adalah beberapa benda positif. Kembali ke hotel pula pasal kena halau tadi tak sempat habiskan video. Dari segi pilihan player untuk formasi Peter Klemovski, hari ini kita nampak lebih balance. Winton Cheng hari ini main sedap doh. Inilah perbezaannya apabila kamu menggunakan fullback Tulin. Arif Aiman seperti biasa kelas lah. Kawasan half space tu lah tempat dia cari makan. Satu benda yang abang sangat respect pasal Arif Aiman ni kan, dia sentiasa akan cari jalan untuk gerakkan bola ke hadapan. Selain daripada menjaringkan gol, Figueiredo juga main bagus hari ini. Syarul Saad kan defense solid. Hobin Ong juga beri impact di separuh masa kedua. Dia antara satunya pemain kita yang cuba bawa bola ke hadapan atau buat progressive pass. Sejujurnya kan, apabila player utama kita keluar, nampak ada drop daripada segi intensity permainan. Tempo jadi slow dan jika Palestin tekan kita lebih awal, abang merasa keputusan permainan mungkin bukan 1-0. Apa-apa pun kita tetap bangga dengan Harimau Melaya dan semoga momentum ini boleh diteruskan.